Dan tuan-tuan akan tengok seminggu dua lagi lah ni nak habis lah Rejab. Seminggu dua lagi tuan-tuan akan tengok, dan setengah-setengah masjid dah iklan dah. Setengah-setengah masjid dah iklan dah. Di luar daripada polis dah iklan dah. Kita masjid ni akan membuka tawaran besar-besaran. Sesiapa yang nak mengirim pahala kepada arwah, boleh beri nama. Berapa juzuk nak baca, kita akan baca dan kita akan buat tahlil beramai-ramai. Tuan-tuan boleh masukkan nama arwah dan tuan-tuan boleh bayar. Ini betul-betul jual agama. Ini betul-betul lelong agama. Hindar satu masjid, tulis nama arwah pak, arwah mak 300, bank in. Mas Atta. Tapi bohong. Apakah pandangan ulama berkenaan ada pihak yang mengambil upah untuk tahlil untuk ibu bapa kita yang telah mati? Soalan saya, adakah ia dibolehkan dan pernahkah perkara ini berlaku di masa dulu? Dia ni, kalau masalah kita minta upah ni, ada beberapa masalah yang berbeza yang disebut oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab fatwa. Kalau maknanya membaca Quran, mengajar Quran, ia ada masalah yang suku. Kemudian pula dalam masalah ibadat-ibadat ini, ulama ada yang memboleh, ada yang tidak boleh dengan jalan qiyas saja. Batu sebaik-baiknya kita tak sahlah minta upah supaya keluar pada khilaf ulama. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar daripada khilaf ulama sunat. Baru-baru ini ada sebuah maktabi buat tawaran mengambil upah baca Quran pada waris yang telah mati. Bayaran RM10 dikenakan untuk satu kepala. Siapa minat minta menyerahkan nama sini mati berserta dengan bayang ruang. Bolehkah kita sertai? Jawabnya boleh, kerana bacaan dengan upah ini berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Dalam mazhab Maliki, pendapat yang muktamad memang perkara ini memang dibenarkan. Yang ada khilaf dalam mazhab kita Syafi'i. Jika maknanya dengan minta upah ada dipertikaikan tentang hasil pahalanya. Jika tidak dengan mengetik upah, maka tidak dipertikaikan pahala. Walau bagaimanapun pandangan ulama-ulama Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan adalah dibenarkan jika tidak berkosak kepada upah tetapi diberi upah, maka hukumnya harus walaupun baca Quran. Kita akan baca dan kita akan buat tahlil beramai-ramai. Tuan-tuan boleh masukkan nama arwah dan tuan-tuan boleh bayar. Ini betul-betul jual agama. Ini betul-betul lelong agama. Itu. Agak tu punya lama ni kau dulu baik je. Agak tu punya lama ni kau dulu baik je. Ini semua kerja orang gila, mialah. Itulah saya komen. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Dia layak untuk masuk ke hospital Tanjung Rambutan atau hospital di Tempoi lah.